Duduk diam tunggu dulu, kunci mulut nanti dulu. Okay, you ready? Yeah. Terengganu ni tolak 2 tahun 1961-62, 1999-204, tu je tempoh-tempoh yang diperintah oleh PAS. Yang lain tu sepanjangnya tak putus-putus diperintah oleh UMNO. Datuk Seri Tan Sri Wan Mokhtar ni dia memerintah 25 tahun berterusan. Apa dia buat kepada rakyat Terengganu yang menjadikan rakyat Terengganu terus mundur, sedangkan kita dah dapat hasil royalti yang begitu tinggi yang menjadikan ketika itu negeri Terengganu terkaya di Malaysia nombor 2. Apa dia buat? Oh, betul-betul kita kira begitu. Ada. Tapi bila harapan rakyat ini dihampakan, rakyat pilih PAS, dia rampas minyak ni, hasil minyak ini. Jadi kita pun tak dapat nak buat apa dengan rampasan itu. Tetapi pembangunan terus kita buatkan, pentadbiran terus kita teruskan. Tak betul, saya tahulah. Tak payah nak school UMNO. Mereka ni sebenarnya main politik. Mangkuk berkata-kata dengan lutut, banyak yang bertukang di mata dan mulut.